Pak. Kenapa? Sebab hari ni kita buka apa ni? Kita buka nasi putih dengan telur dadar pun dah okey. Tak, bosan Pak. Kita makan nasi putih, telur kering dengan kicap aja. Tak ada lain dah. Chicken chop, nasi goreng, ayam, apa-apa lah. Banyak kau banyak terbalik. Aduh. Sorry, kita balik tu balik. Boleh nak baca. Siapa ni? Takkan ada lain Pak. Laut lain tak ada lah. Bukan apa. Kita kena berjimat-semat. Sebab bil air dengan api pun Papa belum bayar, dah tertangguh 2 bulan. Ni pun Papa pun masih tak cukup untuk bayar duit bil air dengan bil api. Ya Pak. Saya kerja apa aja ni? Cara penat lah ni. Kawan-kawan aja lah. Okey, baik tak kawan ni. Saya ni nak ni Pak. Bapak tadi tu. Dek, duduk makan. Tak pola. Dah buka puasa ni. Yelah. Yang main phone. Dek, nanti baca doa buka puasa. Dah azan ni. Abah baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tak berumah. Ada aku. Alhamdulillah. Masyaallah. Makan. Kami. Sudah habis ni. Bapak tak ada benda lain ke bapak? Bosan dah saya makan hari ni bapak. Sikit. Allah Akbar bang. Sedap je bapak. Jumur lah Pak. Makan nasi dia. Sedap kan? Pak, kita rindu jumpa pergi kubur mak ke kan? Nanti lepas solat raya kita pergi ke rumah ya. Mak kita rindu lah nak makan apa ni, nasi lemak mak. Ni ada duit sikit ni nak buat bagi anak-anak sekolah duit raya untuk diorang. Yang tu dah besar. Dek, sini dek, masuk. Assalamualaikum Pak. Banyak dosa saya dengan bapak. Selamat raya bapak. Yang kali jangan buat lagi. Baik bapak. Jadi anak soleh. Baik. Ni ambil ni. Terima kasih bapak. Semoga rezeki bapak. Dek, mana? Dah siap belum? Dah. Tak ada mata pun tak nampak. Pergi solat dulu. Pergi solat. Nanti bapa datang. Pergi. Dah besar lah anak aku diorang ni. Aduh. Aduh tak hidup pula. Dah lama kita kaya. Aduh hidup tak. Tolak je. Lambatnya pergi mana? Makan je. Cepat bagi motor kita dah lambat ni. Dah lama kita tak jumpa kubur arwah mak ni. Rindu tak dekat dia? Jom kita sedekahkan Al-Fatihah. Doa dulu tau mak. Nanti kita jumpa lagi. Semoga tenang di sana. Bye. Pengajaran Ramadan tanpa kasih seorang ibu mengingatkan kita tentang nikmat memiliki ibu yang sering kita terlepas pandang. Kehilangannya mengajarkan bahawa kasih sayang ibu tidak ternilai dan doa daripadanya adalah kekuatan.
Kita harus menghargai ibu semasa hayatnya dengan berbakti dan mendoakan kesejahteraannya selepas pemergiannya. Sesungguhnya kasih ibu berterusan walau jasadnya tiada, dan amalan soleh anak menjadi bekalan untuknya di alam barzah.